Assalamualaikum. Okey, pernah tak kita terfikir apa sebenarnya yang jadi tiang seri agama Islam ni? Macam mana ia boleh berdiri kukuh? Nah, hadis ketiga daripada Himpunan Imam Nawawi ada jawapannya. Ia cerita tentang 5 tiang asas yang jadi paksi untuk seluruh kepercayaan kita. Jom kita selami sama-sama. Cuba kita bayangkan sekejap, iman kita ni macam satu bangunan. Apa agaknya yang sokong bangunan tu? Kalau tak ada tiang yang kuat, mesti akan runtuh kan? Jadi, persoalannya sekarang, apa tiang-tiang yang mengukuhkan iman anda? Dan ya, analogi bangunan tu memang paling tepat sekali. Macam mana satu bangunan perlukan tiang yang padu untuk berdiri megah dan teguh, macam tu jugalah iman kita. Dan dalam Islam, tiang-tiang inilah yang kita panggil rukun Islam. Jadi, dari mana datangnya konsep ni? Di sinilah kita kena rujuk kepada sumber utamanya. Hadis yang ketiga daripada Himpunan Imam Nawawi yang menggariskan dengan sangat jelas tentang tiang-tiang agama ni. Boleh kata, inilah kerangka kepatuhan untuk setiap orang Muslim. Okey, jadi apa sebenarnya rukun Islam ni? Senang cerita, anggaplah ia macam DNA untuk cara hidup seorang Muslim. Ia bukan sekadar senarai tick box tau, tapi satu set prinsip asas yang membentuk segala-galanya dalam hidup kita. Dan asas-asas ni ada 5. 5 perkara utama, 5 tiang yang setiap satu daripadanya main peranan yang sangat-sangat penting dalam membina dan mengukuhkan identiti kita sebagai seorang Muslim. Baiklah, jom kita bedah siasat satu persatu ke-5 rukun ni. Kita nak tahu apa sebenarnya makna di sebalik setiap amalan ni kan? Secara ringkasnya, inilah dia ke-5-5-nya. Mengucap 2 kalimah syahadah, solat, zakat, puasa dan haji. Setiap satu ni adalah satu bentuk penyerahan diri dan ibadah yang ada keunikannya yang tersendiri. Kita mulakan dengan yang pertama, yang paling asas sekali. Mengucap 2 kalimah syahadah. Inilah boleh kita katakan pintu gerbang untuk masuk ke dalam Islam. Satu ikrar, satu penyaksian yang, fundamental. Cuba kita fikirkan sejenak. Betapa hebatnya seluruh akidah Islam tu dirumuskan dalam satu ayat ni saja. Inilah teras kepercayaan kita, tapak untuk semua amalan-amalan lain. Kalau tak ada pengakuan ni, tiang-tiang yang lain tu macam, hilang maknanya. Okey, selepas ikrar, kita bergerak ke tiang yang kedua, mendirikan solat. Dan ini bukan sekadar ritual fizikal tau. Solat ni dianggap tiang utama agama. Ia macam talian terus kita dengan pencipta, direct line kita yang kita renew 5 kali setiap hari. Seterusnya, kita ada tiang yang ketiga, iaitu mengeluarkan zakat. Penting untuk faham, zakat ni bukan sekadar sedekah biasa. Ia satu ibadah sosial yang fungsinya untuk bersihkan harta kita dan pada masa yang sama, ia membina satu jaringan keselamatan ekonomi untuk masyarakat kita. Tiang yang keempat, yang ni kita semua biasa lalui setiap tahun, berpuasa di bulan Ramadan. Ini jauh lebih daripada sekadar tahan lapar dan dahaga, kan? Anggaplah ia macam bootcamp rohani tahunan kita. Tempat kita latih disiplin, sabar dan yang paling penting, rasa empati pada orang yang lebih susah. Dan akhirnya kita sampai ke tiang yang kelima, menunaikan haji di Baitullah. Yang ini pula boleh dikatakan kemuncak perjalanan rohani seseorang. Satu perhimpunan gergasi peringkat global di Mekah yang, ia menghapuskan semua sempadan dan satukan seluruh umat Islam. Tapi ada satu syarat yang sangat penting. Ibadah haji ni hanya diwajibkan untuk mereka yang berkemampuan, mampu dari segi kewangan dan juga kesihatan. Ini jelas menunjukkan betapa praktikalnya Islam. Ia agama yang tak membebankan pengikutnya. Okey, sekarang kita dah tahu apa dia 5 rukun ni. Tapi persoalan yang lebih besar ialah, kenapa? Kenapa amalan-amalan ni sangat-sangat penting? Apa sebenarnya makna yang lebih mendalam di sebalik semua ni? Sebenarnya jawapannya mudah, tapi sangat mendalam. Setiap rukun ni, ia adalah jambatan. Jambatan antara iman yang ada dalam hati kita dengan tindakan kita di dunia nyata. Inilah cara kita nak buktikan kepatuhan kita, cara kita terjemahkan apa yang kita percaya kepada perbuatan. Dan perbincangan kita takkan lengkap kalau kita tak kaitkan semua amalan rukun ni dengan hasilnya. Sebab matlamat akhir dia bukan sekadar buat ritual tu je, tapi untuk membina satu peribadi dan akhlak yang mulia. Memang ada kaitan yang sangat jelas antara amalan wajib ni dengan pembentukan akhlak. Cuba fikirkan, solat sepatutnya mencegah kita dari buat benda keji. Zakat pula tanam sifat pemurah. Puasa ajar kita erti kesabaran. Nampak tak? Setiap rukun ni direka khas untuk membentuk perilaku yang positif.
Malah, kalau kita tengok hadis-hadis lain pun, banyak yang tekankan bahawa puncak kebaikan itu sendiri adalah akhlak yang mulia. Dan ini bukan benda teori tau. Ini adalah amalan harian. Macam mana? Contohnya, dengan eratkan persahabatan, guna bahasa yang sopan bila bercakap, bergaul dengan baik sesama manusia. Jadi, inilah kesimpulannya. Akhlak yang mulia tu sebenarnya adalah pelengkap dan penyempurna. Ia melengkapkan akidah kita, kepercayaan kita dan ia menyempurnakan syariat kita, iaitu amalan kita. Tanpa akhlak yang baik, semua amalan kita tu mungkin akan rasa kosong kan? Jadi, sebagai renungan terakhir untuk kita semua, lepas kita dah faham kelima-lima tiang ni, persoalannya patah balik pada diri kita sendiri. Macam mana semua ni betul-betul membentuk keputusan kita, cara kita berinteraksi dan siapa diri kita setiap satu hari.